أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kata Syekh kita rahimahullah, bab kelima, jalan kewalian. Bukan untuk menjadi wali bertunjuk jalan menyuci diri sebagai persiapan untuk kembali buat bekalan selepas mati. Jaga segala penerangan yang dibuat di sini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri yang kemudian telah dijadikan kembali oleh guru hakikat dan makrifah yang telah saya memuati sebelumnya. Sekalian terima kasih pengarang ni Kepala Bak ya. Jadi kata dianya, jalan kewalian, jalan nak jadi wali, jalan jadi kekasih Allah. Gitu. 71. 12 ni lagi. Tak masuk ni lagi. Pendek kata. Gitu. Kata dia pendek kata barang jadi. Mereka ini jika nak katakan sakti. Muka 71 ni. Lepas dah. Duduk dalam tu, tapi ujung dah. Mana ayat orang duduk nafsu kamilah ni. Orang dapat nafsu yang sepenuh, tabiat yang elok, ni Tuhan bagi kelebihan dia. Gitu. Ini kelebihan Tuhan bagi mereka yang comel, yang bersih, yang cuci, dia dapat nafsu yang sepenuh. Jadi orang dapat nafsu kamilah su ni, kelebihan Tuhan baginya itulah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi siapa-siapa dapat takwa kepada Allah, Tuhan bagi jalan keluar. Tuhan bagi jalan lain pula. Jalan tu lepas adalah Allah bagi boleh tengok alam lain, syurga, neraka, arah kursi. Tu Tuhan buka. Ni wajak sifat orang dapat nafsu kamilah. Orang tak dapat tak boleh lah. Ni wajak demo kita ni, wajak demo boleh. Itu siapa Tuhan bagi boleh lah. Tu ni wajak jalan ni. Tu pedah mengaji boleh tak boleh kita bawa belajar ya. Kita bodoh mengaji nak boleh mana bodoh belajar ya. Gitu. Ni wajak jalan orang boleh. Gitu. Jalan ni mereka dapat nafsu kamilah. Itu kelebihan tu hawi. Ikut apa dia kata boleh, kanak jadi, kata jadi. Tu orang dapat nafsu sepenuh molek. Gitu. Maka kita mengaji gitu dengar ya, boleh buat tu suku pula bawa mengaji ya. Bukan tak faham mengaji, faham boleh buat lalu. Waalaikumsalam. Bukan.
Kita kita ni kita boleh buka lalu dok budak tani budak menebah ni boleh buka kat mana ni boleh buka lagi ni mah ni kita baru dok menebah ni kalau kita bakat dok menebah lepas tu bakat-bakat itu ya dok tebah cara nak buat lahana nak tani buat lahana tu bodoh nak menebah nak jadi kebun tak boleh buka lagi tak ada tani lagi ni royak tu orang dapat mana orang tani diri ni lepas buah lepas jual kat boleh tengok 2 juta royak tu tak boleh lagi tak tani lagi lepas tu kak modal tanah aku tanah tu ada sikit nak tani diri aku tak ada kena beli baru tak ada malih bukan kita kacau buah boleh makan tak lagi royak capakun we tahu kata orang dapat nafsu kamilah boleh lani tu ya tu ngaji weh gitu ya kalau ada tanah tebal nebah lah buat cepat-cepat beli anak ada kena gali pahit gali telaga banyak lagi tapi ingat sebab ada meroyak tak kena nafsu molek tahu kelebihan aku bahasa nak kacau kena tebah ke apa bakam baru gali lubek biar anak tani jeruh lepas tu bakam masak dah 4-5 tahun nak buah nak boleh makan tu gitu ni pun sepatu nak tahu orang dapat nafsu kamilah inilah Tuhan bagi pendek kata barang jadi barang kanak barang boleh mana gitu mana kata jadi kanak boleh ini wajak sifat orang dapat siapa nafsu kamilah sebab kita duduk mana cik tengok tu cik tengok aku duduk mana duduk amarah ke lawamah ke kita tak mengaku kata kita molek ada memang tak ada mengaku tak aku molek aku ada bukan mengaku tak boleh baca kita ada mewak ya kita tak ada mengaji mula lagi dah buat baca demo tulis tu buat baca gagal-gagal dah ni wajah ada mau boleh kita jalan lagi ya gitu ya tu tahu alhamdulillah lah tu Tuhan lah kita tani ya tani jeru buah baja gapo tu jagalah kakak lembu kambing gapo kita makan gitu gini ya kan ada buah dah tu kena ingat dah tupa lagi orang curi lagi tu buah dah banyak bahasa lagi bukanlah kita baca menuju kita alim kita pandai kita boleh dak baca ada mau tulis ya gitu ya jadi mengaku kita boleh pandai mereka ini ni orang dapat nafsu kamilah ni jika nak katakan sakti sangat-sangat sakti amat sakti mana sakti mananya boleh sungguh asuk apa tahun kata lah kalau kamak agak amat kamak kalau aling amat aling tu mana bagi kata bagi boleh bagi jadi mana suk lah nak pagar jadi ni tu kalau aling sangat aling kamak sangat kamak bijak sangat bijak kaya sangat kaya bukan nafsu kamilah macam tak sinilah kata mudah-mudah ini ya negeri sia kita ni mana duit banyak tu boleh setiap negeri sia boleh beli kaya sungguh misal gitu tu nafsu kamilah bahasa kita nak ke usaha ni siapa sini ya tapi jangan nak benda tak boleh wajak tahu ya wajak tahu kata kita belah sudah belah dia pahong gemuk jeruh buah baja sipel buah lepas tu harganya anak serah tu jangan nak dah aku 4 buah ni boleh juta jangan tu jangan nak ke tu kenapa tu jangan nak kamak buat amal sudah kita
bakat nafsu kita, perak nafsu kita, sampai kamilah. Mereka mempunyai segala kelebihan. Mereka dapat nafsu kamilah tu ada kelebihan yang tidak boleh sekali terukai oleh manusia biasa. Mana manusia biasa tu nak ekal, nak kata buat tak boleh. Mungkin benda pasal buat. Tu orang dapat nafsu kamilah. Tak apa, tahu ada yang boleh. Ada mutawi dia. Ni boleh tak apa-apa tu. Hanya tadi tak kira tu nak jatuh. Siapa saja yang tercapai ke martabat nafsu ini, nafsu kamilah ni, mereka boleh berpeluang, boleh masa pula menerima ilmu syahadah Allah. Ilmu syahadah iaitu ilmu Allah yang paling setinggi. Itu dapat ilmu syahadah, dapat dengan nyata. Ilmu Tuhan sendiri. Mereka dapat nafsu kamilah ni. Alhamdulillah lah Tuhan nasib baik. Syukurlah Tuhan. Syukur Tuhan. Iaitulah ilmu Allah yang paling tinggi, yang dapat ditukai oleh manusia alam maya, yang tidak dapat barangkali nak tiada, ada tak tiada. Maknanya orang dapat nafsu ni tu mereka boleh berpeluang pula menerima ilmu syahadah, iaitulah ilmu Allah. Ilmu syahadah tu ilmu Allah yang paling tinggi, yang dapat ditukai oleh manusia alam maya tak ada. Tak boleh. Kena gimana? Mana tak boleh? Manusia maya tu benar tu nak gimik tak boleh. Maka dia boleh. Gitu. Alhamdulillah. Doalah minta Tuhan dapat. Kita Tuhan bagi. Tuhan kita tak kuasa benda ni. Tak kuasa. Ilmu syahadah ini akan diajarlah oleh Allah Ta'ala sendiri. Ajar sendiri, tapi melalui guru yang dinamai guru batin. Bukan Tuhan mari tokoh itu. Jangan lupa usul-usul Tuhan tidak bertepat, Tuhan tidak turun pergi mari, Tuhan tak pergi mari. Tuhan tak naik turun, Tuhan tak pergi mari, Tuhan tak bertepat, Tuhan tak gerak, tak dia. Tu Allah. Apa kata Tuhan ajar sendiri? Itu kena tahu nak betul tak boleh usul ada tu. Usul tu harap masuk sini. Kalau kita ngaji usul tak cara dak kena guna sini. Berusul kata Tuhan ajar sendiri mati melalui guru yang dinamakan guru batin. Gitu. Bukan Tuhan mula hajar usul lah tu, jangan ukau usul kita tu. Walau kata Tuhan ajar sendiri pun, jangan kata Tuhan mai lah tu. Temu royak erti lah. Royak bererti, royak ambil peheh. Kata dia mahu tak ada kelebihan. Gitu. Itulah. Hak Tuhan dunia tak apalah. Ada mahu tu timur barai di raja. Lepas Tuhan mahu khalafah. Hati-hati. Dia mahu khalafah situ. Hak dunia tu, ada mahu tu, raja wi duit. Raja wi tanah. Paling itu, tu baik. Raja mawi sendiri. Tak apa. Makhluk. Tuhan. Walau kata Tuhan wi sendiri pun, tak supaya raja duniawi. Kerana raja dunia tu ada zahir macam kita. Tuhan tak ada berbadai macam ni. Apa kata Tuhan wi tu hajar? Berarti melalui guru yang dinamakan guru batin. Patulah no. Tu Allah alam. Tak tahu dah tu. Belah mana Tuhan buat baik mana, hajar baik mana, itu Tuhan lah punya pasal. Kita tahu kata tu. Kata Tuhan tak gerak, tak dia, tak pergi, tak mari, tak naik, tak turun, tak atas, tak bawah. Tak. Tuhan tidak bertepat, berjihad, bermakan, berhulul. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka yang telah mencapai martabat nafsu kamaliyah ni, mereka hendaklah
berusaha pula. Dia tak lepas lagi usaha duk ada situ. Kata aku tak apa, tak nak gaduh ada. Kena dak menanak itu hal apa. Wala tu kata tu hai kenyang apa kena dak makan nasi tu. Tu bab pekah adak pula. Ini tak ada singgah nu. Dan tu tak apa tu hai makan. Dia kenyang betul tapi kena makan nasi itu. Tidak Nabi kata batu perut apa. Dia tak ada tinggal adat dia tu. Hatu hari kenyang hatu bak pegangnya kita. Lihat Zuhir kena makan. Lepas tak ada, kena cari. Kena buat kerja. Apa mana salah? Tak salah. Buat kerja dunia apa tak salah. Kerana kita kena makan, kena minum, kena buat rumah, kena nafkah, biar anak cucu, anak buat bajikan, anak gerbang, anak buat haji. Mana tu bukan dah mari sedih lah kau duit tu. Bagi mata 5 keping buat haji boleh ke? Makan tak cukup. Lepas tu kena banyak. Dah banyak buat tomak dunia, tak pakai tomak dah. Nak buat haji tu. Kena buat lebih ada tu lagi. Guru pihak tu. Mereka kata, aku tak apa-apa wali tak nak kerja. Tu dia silap nanti. Nanti dia silap pihak tu. Kerja tak ada salah. Dia kita mata menebah. Tak ada halal. Okay. Pekah ada syiar ni halal. Lagi banyak mana apa. Dia halal. Sikit pun haram tak boleh. Gitu. Pihak tu. Kita tanya pihak tu. Dia mau kerja banyak. Dia mau tu tomok kasih dunia. Jangan tak itu kau lu. Dah jadi hati tu. Dah banyak tak salah dia molek. Nak gerba lagi buat molok lagi buat haji lagi. Haji 205. Saya pas kelami 500. Haji haja ke tambah. Pas nak beli periuk, beli baju, beli puyah buat kelik sedekah saudara kita. 300. Tu. Lepas tu matang boleh 5 keping sehari nak pergi kan tu. Kenapa itu kena paham molek pekah. Usul tasawuf makrifah hakikat. Dia kena tepat dia tu. Nyopah bau ngati siapa berjuta apa beribu pakai tak buat kerja lah. Allah. Tu silap harap. Faham molek situ. Dia tak salah situ dia. Nak faham tu payah. Dia faham molek. Ni bak pekah. Ni bak usaha. Ni bak ikhtiar. Tak yang dia kata. Bagi mereka yang telah mencapai martabat nafsu kamaliyah dah. Hak sepenuh suk tinggi. Mereka hanyalah berusaha pula dah. Kena usaha itu tak lepas. Usaha pula mengkembalikan dirinya ke martabat nafsu orang mukmin, iaitu nafsu mutmainnah. Kena turun klik. Tak boleh duduk situ. Tengok. Nafsu duduk pada mutmainnah sih. Mereka tidak harus tinggal lama martabat nafsu kamaliyah, tak boleh. Duduk situ tolak jangan. Mana anak tu pergi kalah tu. Nak beli cuk raya. Nak bayar kata macam mana? Kena gemar tu. Nak betul tu nafsu mutmainnah. Ni tepat dia tak mengaji dia silap situ tu. Dia tak boleh duduk lama nafsu kamaliyah tu. Kena tu mutmainnah. Mutmainnah kena matang, kena menega, kena buat kebun, kena ikut lah. Kita pandai ke apa? Cari buat duit. Cari. Turun sini. Kerana kita ada parak. Kata gana untuk duduk menebah duduk kerja. Dia kata. Lepas nak ambil mana wakil Anda mau mengatakan salah buat kerja tu. Kalau fikir salah ni mah. Lah ni pakai duit apa? Tak apa. Kita tak ada duit. Dulu lah Dulu itu beras kara tak apa dah. Tak ada duit. Lah ni tak semacam dulu tergalih. Air kena bayar, api kena bayar, minyak kena bayar.
tayar gerak kena bayar, kena saling tayar kereta lagi. Mumih selanda lagi. Tali brek, tali brek lagi. Pas kena guna apa tu? Tak kena duit ya. Pas tu cari kau dah makan cukup tak? Tayar bocor tu. Tak pergi kena. Nak tengok masa lah ni, masa dulu je lain. Juk lah ni, juk dulu je lain. Tema hidup dari garis juk nekrok. Nekrok kaum halal bangit. Kita motong, kita tak ada tanah, kita sewa tanah. Tak ada sewa bawah. Ikutlah hukum dia ada dah. Bab ekor. Ngaji bab ekor. Kita nak halal tu ngaji. Lah nak halal ngaji. Lah ni tak macam dulu. Yang lain lah ni. Bayar asyik tu lagi. Sore lagi. Jauh. Sore 45,000. Faham ya? Makan. Gua api. Anak pergi kalah. Dah mau minta sedekah. Bukan habis. Kata sampai 20 sikit. Gisip raja naik. Sikit tu. Jangan kata tamak lain ha. Sikit. Yang mai pa. Ni. Fikir luah sikit. Ni siapa mata bak tu ingin bakal tawak kerja dah. Mengatik mata boleh sebab aja. Tengok dia apa. Naik kamilah, naik kamaliah tu. Dia kata. Sahabat tu kata, siapa nafsu kamaliah mereka hendaklah berusaha pula mengkembali dirinya ke martabat nafsu orang mukmin. Iaitu nafsu mutmainnah. Mana nafsu mutmainnah? Hok pakati. Tu. Kena pergi makan puluk. Nafsu mutmainnah tu. Puluk banyak. Pas matang tak cukup. Sikit-sikit tak ada. Tak pergi tak boleh. Apa? Apa ambil duit mana? Tu. Itu nafsu mutmainnah. Mereka tidak haruh. Tidak haruh bukan haram ni. Bukan masuk bab fiqh ni. Sebab fiqh tak haruh haram. Ni dah. Tak haruh ni tak boleh. Tinggal lama di martabat nafsu kamaliah. Dia tu lama tak boleh. Nak turun main sini. Amu kena pergi bini. Kena orang siapa nafsu kamaliah dia tak begini dah. Hak jatuh tak begini, hati nak tak berlaki. Di situ. Tapi kena duduk mutmainnah. Kena nabi bini. Situ. Kena berlaki. Kena mutmainnah. Kena kerja. Tapi kerja billah. Makan billah. Buat keduri billah. Bini billah. Menikah billah. Billah semua. Kerana nak naik kamilah. Dia turun mutmainnah. Buat semua kerana Allah. Kerana tak ada dah tak molek. Bukan nak tunjuk dia kata dia mau puji kata dia borah. Tak dah. Dia molek, dia rajin. Tak ada dah. Itu klik situ. Dia makan billah, tidur billah, minum billah, berjalan billah. Semua billah habis buat haji billah. Tu nafsu mutmainnah. Gitu. Dia duduk lama situ. Nak klik. Tapi klik dia mutmainnah. Mereka haruslah menjadikan mereka kembali kepada orang biasa. Mana kena bergaul manusia, kena menego. Tak. Apa ngajarmu hakikat ngajar bakso menego? Apa Nabi ngajar ambek ni ngajar siapa lagi tak le Quran? Royak siapa hajar siapa dia? Apa kena tak ambuh? Dia buat kerja gaji kata dia mau tutup dunia. Tu silap tu. Tu tepat tu silap kena tak faham tu. Kena menego, kena buat kebun. Ikutlah kita pandai apa. Bagilah nak jadi naik rumah ke, nak cari kereta ke. Ikut.
Halal kita kenal lah, tahu belakang dah. Tak nak duk bayar, tak nak berkecek, tak nak duk suruh dah. Ngaji main belakang dah. Ni royak cara dia tu lagu tu. Klik kepada orang yang biasa, berkawan, bernego, buat kebun, dan menjadi khalifah di alam maya ni. Ikutlah, kena klik jadi imam, jadi puak, jadi putih, jadi nayuk, jadi tok menek, jadi tok nabi, kena klik. Yang duduk bukit pakai tok kayu tu jangan. Gitu lah. Kena faham. Apa itu duduk dalam kerja kena ada kat selagi kita. Dalam seorang botol duduk mana kena ada orang lain kita duduk lah tu. Dalam butan kena ada. Puak Islam kena ada. Jangan kata mereka merah tu cemar, jangan. Dia ngomong itu tak boleh. Kalau kita buat cemar, kamu tak ada cemar dia. Orang tu cemar. Tak Nabi kata, la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu syarruhu. Tak datang satu masa. Illa wallazi ba'dahu, maka masa hadapan tu jahat. Masa jahat kata apa jahat ni? Orang apa Nabi kita masa? Masa tu jahat lah. Masa lah ni punuh. Masa ni masa punuh. Nanti apa punuh? Masa punuh kan? Orang duduk dalam masa tu kacak majaz. Istiarah. Gitu. Kena ada kat sebelah kita. Duduk dari tu, kerja sekali capur dengan kerja kena duduk sekali. Itu. Dalam seorang botol, dalam mana lah, sepah mana, kena ada kat sebelah kita. Kena ada galing di situ. Bapak bergaling di situ, kata, galing kamu dengan cemar habis. Yang kata itu. Jangan pehelah tu. Tak kerja kau galing tak hidup selalu. Jangan taruh mana, you buat benda dia mari. Tapi mai pak salah kita pergi lawan. Faham? Bagi kita duduk apa ayat atas kotak nah. Islam kena bab ni. Macam gitu ke dia apa tak buat lagi molek ngah orang lain duk kali. Gitu Ni mereka tak ada agama duk kali cuk bermolek bersih. Kita duk kata lah tak jadi nama tu tak dapat. Tak jadi nama tu jadi tu. Pas dia ngaji dia tak leh. Kau yang tak ngaji tu. Gitu Mungkin mereka tak pandai ke Pas nak kata belakang. Pas kita boh dia juga Buat tak kena kata belakang. Ni. Tapi itu jangan nak pilih orang ada kunafah. Orang ada ilmiah, orang ada panah, orang ada ilmu, orang molek. Lalu orang molek tahu bi, orang tak itu cau. Tak nak ucap kelabu. Apa sudah? Sama sehari dah habis dah kelabu tu. Sampai sejak dah habis dah. Lepas tu apa sudah? Tak jadi, tak lagi. Ni dia. Kerana tak faham. Habis. Kena bergaul, berkawan, bernego, andai buat kebun, dan jadi khalifah. Ni khalifah ni jadi belakang lah. Jadi tok imam, jadi tok bila, jadi tok nebel, tok meneh, jadi botol, jadi nayuk. Masuk habis lah tu. Kerana semua ni kerja untuk agama gitu. Tok nebel untuk agama. Jadi putih untuk agama. Semua untuk agama. Pahala ni nak kata Tina tak leboh. Faham molek. Fikir luah. Majuk lah ni juk nu lain. Bapa tahan perang kena ada Tino. Kena orang Tino salah. Kena buat Tino tu kepek sak jatuh tak leh. Lah ni Tino banyak ke. Kena tak Tino pergi cara pula.
Kena tina je dia. Tak nampak kena tina je dia putai. Kena tina dah siapa nak dakwa siapa lah no. Dia tak salah tu. Hak Nabi kata tu, ngubak lah Faham oleh ada Nabi tu. Ada Nabi kata, la yaplahal kamun. Tak jadi tua, tak jadi beruntung satu kaum. Wallahumul marhatu, jadi meretahkan mereka itu oleh perempuan. Tu hadis dia. Tapi bukan haram. Hadis tu bukan haram. Bukan haram tina jadi putang. Bukan haram tina jadi tak naik betul pun dak. Hadis tu bukan. La yaplaha mana tidak betul, tak betul mana. Tina jadi punam. Pahalanya dia kena guna tina juga. Kena guna tina. Tepat cuk tina tina cara. Hak jatah sampai tujuh bagi lak kena ada. Hak kata raja jatah. Tak ada masalah dah. Wala tu jadi punah, jadi pemimpin. Hak ni ke bawah ya. Putan rak saudara gati kita. Tu putan. Apa hak tina cuk tina dia tu dia nak ngadu hada gitu gini. Mungkin sama tina dia. Tak ada masalah. Tak ada apa tina tak apa. Berkata abu tina tu haram. Tak. Faham molek. Faham molek. Dia bukan meretah apa masuk sepa gitu akik tangan nak lah ni kau dah tu ya, bukan nak meretah apa ni. Tina apa? Dia ngaju harta aja nak baik ni weh. Nak lah ni. Tu ya, bukan meretah tu. Bukan masuk wallah hang nak beritahu ni tu. Tak masuk tu bukan meretah tu, putan. Gati kita, wakil gati. Putan rasa dah. Gati kapung, gati kita. Mau tolong kita cara. Tu. Hak tina aja tak cuk tina kita cara. Hak jatah cara. Dia tak ada masalah. Dia tak belaga dengan hadis ni. Dia tak belaga situ. Faham molek. Anak pahal tu dia payah tu. Kita dia borong ke habis. Kata retina tak boleh. Oh jangan. Tetapi jiwanya ni sahabat tu kata dah menjadi khalifah di alam maya, alam dunia ni. Sungguh pun dia tu berkawan, bergaul, bernego, jadi khalifah, jadi pemimpin tu jadi ni. Tetapi jiwanya raga tetap bersama Allah baqabillah fanabillah buat selama-lamanya. Duk kali tubuh, duk kali manusia, hati dengan Allah. Kena hum kainun ba'inun. Ini sifat dia. Hum kainun ba'inun. Hum mereka itu. Yang dapat nafsu kamilah ni. Kainun duk sekali manusia. Makan puluk sekali. Jalan sekali, buat menega sekali, buat kebun ke apa. Tapi ba'in hati putus masa duk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jemaah tu ada mau buat kerja. Atau mau jangan. Hatilah nak tu. Ni duk di hati. Dia tu buat kerja sikit ya, tapi duk tomok minta dia. Tomok orang tak boleh, nak orang tak boleh. Kawan ni kerja gaji tapi hati tak ada nak, hati duduk dengan Allah. Gitu. Gitu. Ni yang mondok lah gitu. Tetapi jiwanya raga tetap bersama Allah. Baqa billah, fana billah. Awal dalam semua mutmainnah Ani kepak klik duduk situ. Ngeledek situ. Nak tunggu mai duduk nafsu mutmainnah. Apabila siapa nafsu kamaliah jangan duduk lama situ. Klik mari. Kena klik mai bini. Klik mai buat kebun. Klik mai menega. Klik mai mengajar di kampung ni. Gitu. Duk baqa billah kekal dengan Allah dan fana billah. Mana baqa billah kekal dengan Allah. Duk kali dengan Allah. Fana billah tak ada dengan Allah. Kita tak ada, Allah aja ada. Tu fana billah. Buat selama-lamanya. Hingga sampai mati. Masuk buat lama hingga sampai mati.
Sehingga derajat dirinya payah. Payahlah. Dan telah mana payah dia. Payah. Oleh orang ramai. Sehingga derajat dirinya dah telah. Dia telah oleh ramai. Mana? Payah. Gitu. Oleh orang ramai tu nak tengok je tu. Mana orang ramai duduk baik dia tu payah. Itu. Jawab boleh. Dan inilah boleh disebut sebagai orang alim, tidak alim. Ni alim tak alim, jahil tidak jahil. Ni dia tubik lemah tu. Alim tapi tak alim, jahil tapi tak jahil. Alim tak alim. Tu alim dia dah. Jahil tak jahil. Dia tahu. Dia jahil tapi tu hawi. Boleh. Tu dia turun jadi kelimah tu duduk atas dia. Dia tengok apa? Alim tidak alim, jahil tak kaya tak kaya. Kaya tapi tak kaya. Hak Allah. Kaya hak Allah. Jahil tahu tapi tu hawi tahu. Tahu. Alim tapi tak alim. Tu hai alim bukan alim. Di mana alim tidak alim, jahil tak jahil. Jadi orang kelik duk mutmainnah kelik jadi rupa tu. Dan jadi kelik duk rupa tu. Hingga tak kenal kata dia tu wali, tak kenal kata dia alim lah. Tak boleh tak yasu tak macam dia. Dia tak kenal kata alim. Rahmat yang Mekah. Kelip mata ya. Di Mekah kelip mata. Tu tak macam ni. Ada menurut ayat. Ni ayat sedih masa yang kecil-kecil. Jauh itu. Dia tu lemu dia tu bekang lah lemu dia tu. Ada orang tak boleh masuk dekat. Lemu dia tu. Dia belum lemu masa gitu-gitu ni. Ada saya budak tu budak Tino. Dok main tu dia panggil mek makan ni tak. Bahaya tak boleh masuk lemu bekang ni mata. Dia nak masuk macam mari lah. Tepat. Kata tak payah nak pergi kana. Duduk sah dia. Tengok lemoyah ni kata. Mula tu pakai cuk sahab. Lepas tu dia paling tengok. Pakai janguk biar mana. Berjanguk. Pakai cuk putih janguk biar mana. Dia paling tengok suta ya. Lepas tu dia duduk dengan lemur duduk. Lepas dia mengata bekang kan tak ada bekang. Orang royak tu duduk ada lagi tu. Betina. Kan tak nak bekang duk ngayah ni. Macam masa tu ribut je tu. Dengan ribut dengan kilap mari. Tak payah kan? Ni kan tengok lemu. Duk tak lama je masjid. Tak klik. Apa mari? Tak jadi kan? Dia main Mekah. Tu. Sudah mati pun. Masya Allah. Hari tu dekat pelik-pelik ke dia mau tengok. Hari yang mati tu. Tu panggil. Tu. Siapa nafsu kamilah dia klik dia mutmainnah. Itulah kejadiannya. Tu panggil alim tidak alim, jahil tak jahil. Pendek kata sifat manusia yang sempurna dan sederhana dimiliki oleh mereka di martabat ini. Duk dia habis. Sifat sempurna, sifat sederhana tu duk dia habis. Tu sifat apa nafsu kamaliah ni. Tapi dia klik di mutmainnah dah. Dan mereka mulia di dunia dan akhirat. Dan mereka dah dunia pun mulia, akhirat pun mulia lah. Ni ayat sifat orang dapat nafsu, siapa nafsu mutmainnah, nafsu kamaliah. Kamaliah. Lepas tu dia klik duk mutmainnah.
Tu kejaya hang tak kena kata dia tu alim, tak kena kata tu wali. Itulah. Tengok kita kisah Imam Ghazali kita kata dak berlaku ngak Ahmad dia tu. Dapat ilmu kasah, tanya mu ngaji mana mak? Ngaji tok ayah nak jadi kasut. Kaki 5 tu. Tu klik dia mutmainah ni. Cari duit tapung kasut. Jahit kasut, tepek kasut. Tu klik mutmainah. Hang tak kena. Ti. Medali pergi tengok dia jadi kasut. Tak nak ngaji si. Ayah pandai apa tak pandai dia jadi kasut nak ngaji. Dia tahu dah. Pak ilmu dia bukan ngajar kita. Ngajar apa kita jual lain dah. Ilmu dia kan ajar suruh korok ca dari lokal dengan tangi. Tu ngaji dia. Ngaji patibak. Korok ca dengan tangi. Dia mesti kat Thek hema, thek uta, thek kuda penuh. Pas dari lokal sana kecek lah parit dia seluk. Lepas tu korok dengan tangi. Allah. Allah tu aja. Lepas tu boya selak baju, hanya selak baju tu. Tu Gajah ajar galing. Pakai kapur tahan gila. Imam Ghazali gila dah. Allah. Buat tengah hari, suka nak air juruk atas kabut. Kena air juruk, tak saya kabut. Tu Imam Ghazali, alim 2 maqam. Alim syara'ah dan alim hakikat. Allah. Sebab itulah lepas tu je saya tak. Orang ngaji pekoh bau-bau mu jam ngaji. Dia kekoh pala orang. Tak pala mu naik. Makanan ni kan hati dia tak cuci. Nak menunjuk kata dia alim. Kita salah orang. Tengok salah orang. Kita dah mau salah habis. Kalau alim tajwid, baca tak kena lepas tu dia baca lah. Melapati nak rak demo. Kalau alim bab pekoh tak kena tu, buatlah tu tak kena. Duk kata nak rak demo macam. Maka Imam Ghazali kata, bukan lari alu-alan, orang alim ni lari lebih hari mari yang masuk dekat. Kenapa? Kerana dia kena, dia tahu tahjiyah, dia timik tahjiyah dah, baik reti, bukan kata demo. Dia timik reti kata, dia alim pekoh tak ada kakak, jadi rupa tu. Dia kata tahjiyah, itu dia tak kata apa, lepas. Sebab dia cuci dah kata, salah weh. Dia timik tahjiyah tu. Sebab korok cat. Bawa korok cat dah habis nafsu. Nak rak nafsu. Renyek nafsu payah nikmah ni. Allah. Nah kita buat kita ginilah. Buat kita ni. Giwak kok sejik apa dah. Jamban-jamban sejik pada dah. Jadi lah ni kalau kita nak mari zuhur asar tu betul pasal nak pergi di pom minyak lah dengan sejik tu. Pom minyak ya cuci mu lah jamban. Kalau kau sejik buka pak Allah. Tak apalah buat kita mengaji ni klik buat ke sejik. Saya kata tu email lah kita klik buat sendiri. Klik buat tu dah. Kita nyek nafsu kita. Saya kata dia mau tak siap harun tak siap tak siap kita buat di. Klik rumah lagi ni buat tu pelat jambak. Tak ada buruh, tak boleh buruh, basuh cuci. Naklah tu. Balik kata lah kita nak baik Imam Ghazali ni. Nak pergi cuci hati kita tak si bahasa lebih. Kita ambil tak si bahasa kita megah, tak bahasa kita melia. Tak bahasa kita pekak tinggi, tak si tak boleh buat perkara kurang lebih jangan. Jangan ada ibu tu jangan. Kena buat tu baik. Gitu. Lewat sejik bagi tahu sejik. Sipai jambe cuci ke apa buruh jambe. Bukan nak minum lah pala jambe. Tak ada nak minum deh.